Kalau kita lihat peta dunia perubahan mazhab, dulu di Madinah itu ialah mazhab Malik, Islam Imam Malik. Kemudian mazhab Malik hilang, sekarang mazhab Ahmad yang berasalnya daripada Baghdad. Mazhab Malik pergi ke Andalus melalui Yahya bin Yahya Al-Laythi, anak murid Malik yang terkenal, yang dia tak mau terima jawatan, tapi pemerintah yang diselesaikan oleh para sahabat, tetapi menunjuk siapa yang akan memimpin setelah Nabi Muhammad SAW, karena ini perkara strategis dan itu diselesaikan di masjid. Beda kita jahat, dok ayat tuk kita dulu aling dengan kapal dia, kita jahil betul okey. Nah, saya baik juga sebab tuk saya baik. Ada setengah pendapat mengatakan politik dan agama perlu diasingkan. Betul, memang ada pendapat demikian. Itulah pendapat raja-raja Kristian Eropah yang mahu mengubah akan hukum-hukum Injil. Masa saya pembukaan, saya bagi tahu ada dua bidang ni yang susah. Satu ialah politik, satu lagi agama. Itu saya bagi tahu. Sebab dua bidang ni ada orang yang rasa sama ada kau ataupun aku je akan ada duduk tempat tu. Sebab tu bukan saja dalam masalah akidah. Semasa zaman Ibn Taymiyah, kita kena tahu pertegangan antara mazhab Hanafi dan Syafi'i. Kadang-kadang bertegang ni bukan soal betul salah, dua-dua betul. Tapi masalah, kalau orang ramai kata aku betul, aku yang jadi qadhi dengan mufti. Kalau orang kata dia betul, dia yang jadi, aku kena turun lah. Itu saya nak bagi mudah faham. Sebab itu pertegangan. Pasal apa kita tak tengok orang bertegang bergaduh pasal masalah geografi? Masalah fizik, masalah apa? Banyak lagi saintis yang berbeza pendapat tentang teori Big Bang dan seumpamanya. Tak adalah sampai kafir mengkafir. Bahkan dia orang sebagian tak percaya Tuhan tu. Sebab kerana tak ada apa, soal macam tu je lah. Soal kau tak percaya, aku tulis balik buku aku laku. Tapi tak ada perebutan jawatan. Bila ada perebutan jawatan, dia akan createkan fanatiknya. Sebab itu, saya berpendapat, jangan pakailah, tapi tak baik. Saya kata kadang kalau agama Islam ni, dia syumul, dia merangkumi politik. Tapi kalau berpolitik nak gunakan Islam saja, lebih baik politik sajalah, tak payah campur dengan Islam. Lagi orang quote dia kata, Dr. Mazhar sokong secularism. Kadang-kadang, kerana nampaknya penggunaan agama ni bukan membangunkan agama, mengkucar-kacirkan, menghalang apa yang telah berlaku dalam zaman kegelapan Eropah yang menghalang pemikiran-pemikiran baru masuk. Bukan kerana paderi itu berisau sangat ada planet, kata ada planet. Tapi kerana gereja bimbang. Kalau pendapat tu diterima, nampak macam kolot lah pula gerejanya. Maka guna kuasa pemerintah. Itu masalahnya. So, apabila pertarungan ini sekarang ni nampaknya macam tegang ni, semuanya membabitkan soal, kalau perbahasan ilmiah je tak berlaku, orang akan bahas, ramai orang akan dapat manfaat. Tapi sekarang perbahasan macam mana? Kena diambil tindakan, penguasa kena ambil tindakan. Hendaklah pihak penguasa kena ambil tindakan siapa yang baca buku ni. Hendaklah diharamkan buku ni oleh pihak penguasa. Semua aliran ini, Salafi ke, Asy'ari ke, Maturidi ke, cenderung untuk menjadikan kuasa sebagai penentu kepada benar ataupun salah. Sama saja di mana-mana. Maka sebab itu wacana ilmu tidak berkembang. Saya bukan puji Barat. Barat ni macam-macam lah. Dia Tuhan pun dia boleh petikai. Tapi kenapa pengajian falsafah lebih kuat di dunia Barat dan dia bertambah lemah di negara dunia kita, bertambah pula dengan soal kebangkitan industri dan seumpamanya ini, kerana ruang perbahasan itu diberi nafas yang luas. Banyak perkara boleh dibahaskan. Tidak diancam. Kita tahulah Tuhan orang tak boleh petikai, Nabi tak boleh petikai. Tapi para ulama, kita boleh bagi pandangan balas. Kita menyanjungi Al-Ghazali, kita boleh juga memberi pandangan balas. Kita mungkin tidak bersetuju dengan beberapa pandangan dia. Demikian juga Ibn Taymiyah. Tapi yang bila saya tak setuju dengan Al-Ghazali, saya minta supaya buku Al-Ghazali diharamkan.
Saya tak setuju dengan beberapa pandangan Ibn Taymiyah, mintalah pihak kerajaan haramkan. Bakar. Buku Al-Ghazali pernah dibakar, Datuk Seri sebut. Pernah dibakar di Andalus. Ibn Hamdin telah bakar pada zaman itu. Kerana dia telah menasihati pemerintah zaman itu. Yusuf Ali At-Tashfin. Dia telah menasihati supaya akhirnya bakar. Dan bila masa bakar, semua orang kata salah. Tapi apabila anak murid Al-Ghazali, Al-Qadi Abu Bakar Ibn Al-Arabi pulang dengan keilmuannya dan kemudian mendapat tempat, akhirnya ilmu Al-Ghazali diterima. Al-Ghazali mazhab Syafi'i, sedangkan Andalus mazhab Malik. Sebab dunia Islam ni patut, kalau kita lihat peta dunia perubahan mazhab, dulu di Madinah itu ialah mazhab Malik, Imam Malik. Kemudian mazhab Malik hilang, sekarang mazhab Ahmad yang berasalnya daripada Baghdad. Mazhab Malik pergi ke Andalus melalui Yahya bin Yahya Al-Laythi, anak murid Malik yang terkenal, yang pergi, yang dia tak mau terima jawatan, tapi pemerintah sangat terpengaruh dengannya. Ilmu berkembang. Kalau kita lihat apa yang Ibn Taymiyah sebut, orang kata Ibn Taymiyah yang mulakan masalah tak takwil. Sebelum tu telah ada kes ni. Tak takwil ni lama. Pada zaman Andalus dah bahasa benda ni. Al-Hafiz Ibn Abdul Bar daripada mazhab Malik, dia mengkritik, dia tidak takwil. Padahal dia 300 tahun sebelum Ibn Taymiyah. Kalau kita lihat semua khazanah Ibn Taymiyah, khazanah Al-Ghazali, kita lihat para sarjana telah meninggalkan khazanah yang besar. Tapi kita sekarang ni pandangan ni, haramkan buku. Ini bukan dia tulis 3 buku tau. Beratus-ratus. Hampir saya ingat fatwa Majlis Fatwa Jakim pun kebanyakannya ada rujukan bawah Ibn Taymiyah. Kerana Ibn Taymiyah, tanyalah Dr. Ashraf Wajdi, panggil dia dalam bank, dia selalu quote Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ni banyak pandangan dalam muamalat. Kebanyakan perbankan moden ni, bukan perbankan moden ni memang mengambil daripada Ibn Taymiyah. Pasal pandangan dia yang luas dalam masalah muamalat. Dia ni sebab dia berurusan dengan orang medan perang, urusan dengan orang susah, urusan dengan rakyat, urusan dengan orang miskin. So pandangan dia luas. Orang bahas maqasid syariah, maqasidus syariah. Siapa dia? Hak terkenal maqasid syariah zaman sekarang. Qaradawi, Raisuni. Raisuni tu semua Ibn Taymiyah. Qaradawi tadi Ibn Taymiyah. Abdul Karim Zaidan. Dulu semua siapa yang geng-geng usrah ni, Abdul Karim Zaidan lah. Kata Ibn Karim Zaidan, orang yang banyak mempengaruhi pandanganku ialah Ibn Taymiyah dalam fatwa. Sebab Ibn Taymiyah tu dia kemudian dia berinteraksi. Bukan saya kata dia maksum, banyak pandangan dia mungkin kita tak setuju. Tapi khazanah lah, satu khazanah. Adakah semua ceramah kerana ada orang ISIS quote Ibn Taymiyah, maka Ibn Taymiyah itu seorang pengganas? ISIS ni quote Quran, quote hadis, petik daripada Quran, petik daripada hadis. Takkan hadis dengan Quran jadi pengganas? So ini saya ingat bagaimana kita menghargai khazanah silam. 10 orang sahabat Nabi yang dijamin syurga, 9 daripadanya adalah ahli politik. Hamba benar dengar ni orang siapa dia kecek ni. Mereka ulama, mereka juga umarok. Mereka pendakwah, mereka juga pemerintah. Politik tidak kotor, tetapi mereka yang tidak meletakkan Islam sebagai landasannya yang mengotori politik. Hujah daripada ahli politik lah ya. Soalan saya, apa pandangan ustaz? Saya tak tahu sebab suami saya pun tak ngundi. Bila orang tanya pasal suami saya tipu, kata ngundi. Dosa tak tipu macam tu. Hak ni mukadimah cerita dia 10 sahabat ahli politik. Berkali tak puas hati ada orang kata politik ni tak comel. Okey, politik ini bersih tidak bersih, kita tak bahas bab politik tu.
Apa Islam mengajar semua benda? Islam mengajar semua benda ada hukum hakam. Dalam bab makan, dalam bab minum, dalam bab berpakaian, dalam bab berkawan, dalam bab gapo dia, apatah lagi dalam dak menyusung agama. Nak menyusung negara, nak memerintah negara tentu ada halal, ada haram. Bukan orang bawah saja ditekan dengan tak ngundi dosa. Orang atas juga kalau tak buat apa yang dia buat dosa juga. Jadi duduk tekan kat ayat saja, dosa pahala, takut tu gak pocik-pocik gi ngundi. Orang atas apa tak kecek orang atasnya dosa pahala. Dia mau buat kodok Islam tu. Dia mau janji ke dosa pahala tu ke atas kau apabila jadi tok wakil rakyat, jadi menteri, tak dosa dah. Kau dosanya rakyat sebab tak mengundi ke apa dia. Sebab apa hanya hukum hakam kena kepada masyarakat. Orang atas tu maksum sangat kau apa dia. Jadi politik ini kata orang hok main dia. Adakah hok sembilan orang sahabat ni main politik ni kalau dia ada zaman law ni ulama sepakat kata wajib ikut dia. Tetapi hok main politik law ni serupa dengan sahabat 10 orang tu ke? Maka apabila tak serupa maka ulama jadi keliru selalu. Politik tetapi hok jemain dia. Maka apabila kita sokong dulu misalnya politik ada dalam agama. Tentu tak ada orang pertikah kata apabila main politik tak ada hukum halal haram. Tak ada orang kecek lagu tu. Semua ada halal haram. Kecek sepatah pun Tuhan tanya. Tetapi dia kata 9 orang ahli politik. Lah ni ada tak 9 ahli politik tu? Untuk okey di Malaysia serupa dengan 9 orang Abdullah Ibn Jarrah kau apa dia Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar semua jadi pemerintah belaka. Ada serupa lagu tu. Lah ni jangan guna cerita orang untuk kebaikan cerita kita. Duk ayat cerita Nabi, duk ayat cerita sahabat. Tujuan apa? Nak ayat demo. Supa ke dak? Lah ni supa ke dak? Kalau supa, tak ada orang khilaf pun dak lagu ni. Lah ni duk ayat cerita orang, ayat Sayyidina Abu Bakar, ayat Sayyidina Umar, ayat 9 orang ahli syurga. Duk ayat cerita orang. Lah ni hang nak tengok demo lah ni. Demo supa ke dak? Kalau supa 100% tak ada khilaf ulama, wajib kena dak. Lah ni tak supa tu masalah. Maka bila tak serupa, hukum dia jadi bertukar. Jangan bukan kata orang tak main politik tu menolak politik tak. Dia menolak orang sekarang. Bukan politik tu sendiri. Jadi gitulah maksud dia. Jangan duk ayat cerita orang. Orang nak tengok diri kita. Apa beza? Kita jahat. Duk ayat tuk kita dulu aling dengan apa dia. Kita jahil betul okey. Saya baik juga sebab tuk saya baik. Tak. Apa dah ayat cerita sahabat? Ayat cerita demo baik ke tak? Supa ke tak? Demo janji ke apa dia? Hak ni. Jadi mengundi tak mengundi itu terpulang pada dia lah nak mengundi tak si mengundi. Sebab dia keliru dah tu. Sebab dulu dia janji kata buat tak si buat dah pula. Malah nak kecek banyak lah takut orang tak suka. Siapa dia suka orang nasihat ke dia? Wali tak suka orang nasihat ke dia. Pakai serban, pakai jubah kau aling kau tak guru kau. Gapo dia? Orang nasihat ke dia? Sedap. Siapa dia? Sedap nasihat ke dia. Nasihat ke orang sedap. Orang nasihat ke dia tak sedap lalu. Demo tak faham, demo tak reti. Jangan duk menipu masyarakat. Royak biar jujur kita ni. Nak royak cerita kita. Bolah lesen kau sahabat. Kau 10 dijamin syurga ni. Ai rasa pok dia tak rela kata. Ambo tak ada kaitan dengan demo. Apa lesen cerita ambo? Nak royak demo betul. Sebab ayat cerita 9 sahabat. Apa dia cerita lagu ni? Hak ni menggunakan nama sahabat. Menggunakan agama. Menggunakan agama ni. Ayat cerita kita. Tak payahlah ayat cerita orang lain tu lah cerita lain. Kalau cerita lain kita akan sokong orang lain lah. Amo nak sokong 10 sahabat ni. Ada ke calon dia? Amo nak pakai selalu lah. Tak ada. Amo tak nak pakai. Jadi politik tu jadi kotor kerana manusia. Politik tu hukum hakam. Memerintah. Katanya Baba Mik kata politik ni masuk dalam bab munakahat. Pentadbiran. Pertama, menguruskan keluarga kalau 2 orang. Ada isteri, wajib kita urus isteri kita. Ada anak, jadi anak. Kohobsah lama-lama membentuk negara. Maka siasah politik ini masuk dalam bab munakahat. Mentadbir panggil. Mentadbir keluarga kecil dulu. Lama-lama bila jadi kohobsah, jadi negara ke apa, wajib kena ada agama berlaku. Tak payah ni pula kata tak mengundi lah. Apa takut ke apa dia ni? Kau masuk neraka kau ke apa dia? Gitulah.
Ada orang tak puas hati, biasalah. Orang tak puas hati dengan kita tak puas hati dengan orang. Biasa. Ya. Benda hukum bukan kata kau gapo dia masuk dengan aku, kau gapo. Jangan buat benda istihadi zanni ni jadi qat'i lagu tu. Jangan syirik ke benda itu jadi akidah, jadi gapo. Lama jadi Syiah lama-lama. Syiah tu asalnya pendukung Sayyidina Ali, bukan pendukung pun. Dia kata dia peminat Sayyidina Ali. Akhir sekali dia buat akidah pula. Siapa dia engkar dengan Sayyidina Ali jadi kafir dah pula. Sayyidina Ali lah patut jadi nabinya. Pula habisnya kait pula. Maka antara kesesatan ahli politik hak kita nampak adalah Syiah. Munculnya golongan Syiah. Lah ni jelah nak ikut akidah juga. Buat akidah. Akhir sekali politik masuk dalam bab akidah jadi super Syiah. Ahli sunnah wal jamaah kata politik itu bukan dalam bab i'tiqad, dalam bab furu' hukum fiqh saja. Taklah jadi siapa i'tiqad boleh jadi kafir gapo-gapo dak tu khilaf ijtihad. Lagu tu. Setiap orang ada hujah dia. Jangan taksub. Apabila taksub tutup telinga. Sekalipun dia mau mengaji baca kitab banyak, serba besar setahu mana tak dengar kata. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Apakah terlebih dahulu para sahabat menyelenggarakan jenazah Nabi, dimandikan, dikafani, dikuburkan, disolatkan? Enggak. Bukan itu duluan yang diselesaikan oleh para sahabat, tetapi menunjuk siapa yang akan memimpin setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini perkara strategis dan itu diselesaikan di masjid. Urusan pemerintahan, urusan politik diselesaikan di masjid. Hari ini saya mau menegaskan karena ada upaya memisahkan antara Islam dengan politik. Ada bahasa-bahasa yang menyesatkan dari kaum sekuler. Apa kata mereka? Jangan bawa-bawa urusan politik ke dalam masjid. Najis itu perkataan. Jangan bawa-bawa urusan politik ke dalam Islam. Urusan Islam ini sebatas masjid saja. Untuk urusan politik itu urusan raja, itu urusan pemerintah di luar sana. Najis itu perkataan. Ini perkataan kaum Almaniyun. Perkataan kaum Almaniyun mulhidun. Hanya orang-orang ateis, hanya orang-orang sekuler, hanya orang-orang liberal yang berani mengatakan perkataan ini, memisahkan antara Islam dengan politik. Islam tidak bisa dipisahkan dari politik. Justru politik adalah penaung dan pelindung Islam yang terkuat. Islam membicarakan politik di mimbar, di masjid, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat beliau yang mulia radhiyallahu anhum jami'ah. Allahu akbar. Maka sekali lagi bila ulama berbicara politik di mimbar, sudah benar itu ulama. Bila mimbar ini digoyang dengan urusan-urusan pemerintahan dan politik, siapa yang akan kita angkat menjadi pemimpin, siapa yang tidak pantas menjadi pemimpin, siapa yang kita tunjuk, dan siapa yang harus dilengsarkan, semuanya dibicarakan di masjid. Inilah yang benar, wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Adapun ide-ide mengatakan jangan bawa-bawa Islam ke dalam masjid, hanyalah keluar dari kaum orang-orang yang jelas-jelas belajar Islamnya dari barat atau kaum orientalis. Mereka berfikir umat ini bisa diracuni. Enggak, lama-kelamaan umat ini makin cerdas, alhamdulillah. Umat ini makin pinter. Bahwa ternyata mimbar adalah corong bicaranya umat Islam dalam hal apa saja, termasuk perkara yang paling strategis, yaitu perkara politik. Ini agar bisa dipahami kaum muslimin. Saya ingin kembalikan kita ini semuanya kepada pemahaman yang luas, pemahaman yang kafah yang ada dalam Islam. Termasuk urusan-urusan yang paling strategis, urusan politik. 17 April 2019 kita akan adakan acara pesta demokrasi terbesar di Republik Indonesia ini. Pilpres, Pileg dan sebagainya dibicarakan oleh seluruh umat manusia yang ada di Republik yang tercinta ini. Ada setengah pendapat mengatakan politik dan agama perlu diasingkan. Betul, memang ada pendapat demikian. Itu adalah pendapat raja-raja Kristian Eropah yang mahu mengubah akan hukum-hukum Injil yang menetapkan pemerintah dan raja wajib mengikut hukum dalam kitab Injil. Di sinilah bermulanya ajaran sekular yang kafir lagi menyesatkan, iaitu dipatwakan oleh kerajaan-kerajaan Eropah untuk menenggelamkan kuasa-kuasa padri, ma li Kaisar wa ma li Isa. Dipakai sampai sekarang. Apa yang berkait dengan pemerintahan negara, kita ikut pemerintah. Apa yang kait dengan hukum-hukum agama, kita ikut kitab Injil.
Inilah bermula sekular dalam agama Kristian. Lalu diterapkan pula dalam agama Islam. Ulama-ulama memfatwakan memisah-misahkan pentadbiran atau satu saja perkara daripada Islam adalah sesak lagi menyesatkan. Tak boleh nak pisah apa-apa. Kerana kita bukan Kristian, kita bukan Yahudi, Hindu. Kita Islam ad-dinu syumul, agama yang lengkap. Tak usah kata politik, kepik kuku pun ada dalam kitab. Tak usah kata maknanya mahkamah nak basuh berok pun diajar di dalam hadis. Tak ada benda yang kita boleh buang daripada Islam. Kerana setiap yang kita buat 24 jam tak boleh lari daripada hukum syarak taklif. Wajib, haram, makruh, harus dah, sunat. Tak boleh lari. Faham? Kami ingin memperkenalkan kepada anda satu laman yang penuh manfaat, Amanah Sallallahu Alaihi Wasallam, tempat terbaik untuk mempelajari Al-Quran secara online. Dapatkan akses kepada tafsir, panduan tajwid dan banyak lagi secara percuma.